Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Sabah 2023, kertas 1 soalan 11. So tajuk dia adalah okay. So dia cakap ini adalah sebuah silinder tegaklah berisi padu ini. So jari dia adalah ni. So dia minta kami cari tinggi silinder tu. Lepas tu beri jawapan dalam bentuk ni lah. Okay. So isi padu silinder adalah pi J kuasa 2 T equal to isi padu. Okay. So bermasuk pi, lepas tu square root 20 plus 3 square. Ini hash lah. Isi padu adalah 23 minus 3 square root 5 pi. Okay. So bermasuk kami kembangkan yang ni lah. So bermasuk 29 plus 6 square root 20 hash equal to benda ini. Itu pi sudah hilang lah. Okay. So bermasuk hash sama dengan 23 minus 3 square root 5 divide with 29 plus 6 square root 20. Kami boleh terus taruh lah. Darab dengan konjugat 29 tolak 6 square root 20, 29 tolak 6 square root 20. Okay. So this one we can kembangkan. So what we will get untuk pengangka 667 lagi tolak 138 square root 20 lagi 87 square root 5 lagi plus 180. So the penyebut kembangkan dapat 841 minus 720. Okay. So this one we will get how many? 847 minus 363 square root 5 divide with 121. So ngam-ngam mereka boleh dipermudahkan dengan 121. Okay. So bermaksud kami akan dapat 7 tolak 3 square root 5.